Teruskan. Okey. Balik pada cerita tadi. Sekiranya mula-mula masuk kepada kursus masing-masing, kalau nak tukar nama kos, pergi ke lambang gear ni, and then cost management, pergi ke edit cost setting. Kita akan tukar nama ni. Sebagai contoh, Ustaz tukar Arabic for Bash 3. Okey. Cost short name pun boleh tukar dengan apa yang sesuai. Arabic for Bash 3. Okay. And then cost summary, bagaimana Ustaz bagi tahu, boleh masukkan tiga benda yang perlu dimasukkan. Pertama, pelajar akan belajar apa? Topik dia, and then plus subtopik. Nombor 2, pelajar akan dinilai bagaimana? Dinilai macam mana? Penilaian, MCQ. And then last sekali, nombor 3, pelajar dijangka dapat apa dari pembelajaran? Hasil pembelajaran. Hasil akhir. Okey. Itu 3 benda dalam summary ataupun dalam sinopsis yang perlu ada. And then next, cost image, yang mana yang ni Ustaz dah bagi tahu, cost image adalah berkaitan dengan thumbs ataupun logo yang Ustaz dah bagi Ustaz bagi saya template dia kan? Kau tak bagi lagi Ustaz bagi dah dalam group dalam Canva tu kan. Buka Canva tersebut, tukar design dia, tukar design masing-masing, and then cost image ni masukkan dalam ni. Cost image ni adalah Canva yang, kalau tak salah Ustaz, yang logo nama dia. Ustaz tak ingat. Sekejap. Canva yang ni banner. Yang ni banner, semua dah dapat. Ni banner. And then apa tak ingat. Bukan banner, banner MC kat mana tak ingat. Kasus tak dah bagi dalam grup Kau Ustaz tak bagi logo ni, logo. Ni logo thumb MC Ustaz dah bagi yang ni logo ni akan dimasukkan dalam tempat tadi. Okey, logo thumb tadi. Ustaz rasa Ustaz dah bagi semua. Kalau tak bagi, tak apa, Ustaz bagi sekali lagi. Okey, dan yang ni adalah logo. Okey, yang ni adalah logo. Boleh And then selesai semua. Untuk enrollment details ni boleh tukar sebagaimana yang Ustaz tulis ni. 1 kredit 40 hours, yes, beginner, Arabic or Malay, ataupun Arabic or English. Okay, dash English. Boleh tukarlah yang ni. Okay, and then selesai, save and display. Okay, beres? Selesai? Okay, yang kedua, yang ni, banner. Yang ni adalah, template dia adalah banner tadi. Banner. Banner yang ni. Okey, yang Ustaz dah bagi banner ni. Okey, banner tu edit, bagi cantik, design cantik, and then masukkan dalam banner ni. Banner di sini. Okey, cuma logo tu kekalkanlah. Tulisan, nak letak background apa yang sesuai, semua sekali menggunakan masing-masing, atas kreativiti masing-masing. Boleh pakai AI, image FX ke apa semua sekali tu kan, nak bagi cantik kan, boleh silakan. Okey, pakai image FX lah lagi cantik, ataupun pakai ideogram pun cantik. Okey, next, yang ni kita akan ajar ini yang besar adalah salah satu adalah yang ni. Bagaimana nak ubah yang ni?
Yang ni dia auto, dia dah ada, semua orang dah ada. Kalau tak ada bagi tahu Kalau tak ada dalam grup tu, tiba-tiba tak ada, maknanya ustaz lupa untuk masukkan. Okey? Kalau semua dah ada, ustaz yakin semua dah ada. Sebab ustaz memang dah auto masukkan. Okey, nak bagi awak mudah. Sebelum ni ustaz minta kalau batch 1 ustaz minta dia buat satu-satu. Yang ni ustaz dah siapkan siap-siap, jadi mudah. Okey. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 benda. 5 benda ni adalah template. Kita nak tukar template ni macam mana. Okey? Itu satu. Yang kedua, kita akan ajar bagaimana nak masukkan bahan-bahan dalam ke 5 ni. Apa yang nak dimasukkan? Bagaimana nak masukkan bahan dia? Nak upload bahan tersebut. Hari ni. Yang tu yang penting lah. Kita akan cuba habis pukul 10 paling lama. Sebab ustaz kena bekerja ke PC. Dan ustaz ada program di FHPK. Dia minta untuk ajar berkenaan dengan benda ni juga. Cuma pensyarah buat soalan exam. Okey. Kita terus kepada yang ni. Kita terus kepada yang apa ni? Kita panggil yang ni, dia panggil accordion. Dia panggil istilah dia accordion. Accordion ni yang jenis tekan keluar ni lah. Okay, cara nak tukar dia, first button ni, turn editing on. Ingat apa-apa sahaja awak nak buat, nak adjust, nak modify ataupun nak tukar apa-apa je dalam ni, first sekali adalah turn editing on. Turn editing on. Yang tu penting. Kena ingat yang tu. Turn editing on, tekan. Okey. Bila tekan, ada tak perkataan edit H5P content? Ke tak ada? Ada? Semua ada. Okey. Edit H5P content. Cuma tak menarik bagi ni. Okey. Kejap. Kita balik. Cancel. Sebab ustaz takut dia bergaduh. Awak tukar semua tukar yang ni. Pening nanti. Kita pergi ke more. Content band. Boleh? Boleh ikuti lagi? More content band. Okay, ada accordion ni kan? Ada? Tekan. Down. Edit. Okey, boleh? Tekan edit. Tekan copy. Saya tahu boleh tak? Test saya test. Tekan copy. Cancel. Exit. Pergi ke accordion. Cuba tekan paste. Boleh tak? Oh, boleh. Okey. Tak apa, test je tu nanti kejap. Kita buat balik. Jangan risau. Cepat-cepat sikit. Sebab ustaz takut dia bergaduh. Okey, pergi balik ke tempat tadi, accordion, edit, copy. Boleh? Boleh Okey. Cancel. Exit. Pergi ke add. Okey, boleh? Boleh sampai situ? Okey, add. Pergi ke accordion. Okay, and then tekan paste and replace. Replace content. Boleh? Dah keluar? Boleh? Boleh? Okay. Sebenarnya sepatutnya cuba buat sambil-sambil tengok, cuba buat sebabnya nanti awak ketinggalan. Betul boleh tengok balik. Cuma nanti takut terlepas. Okay. Apa yang perlu kita tukar? Pertama, tajuk ni, title ni, accordion ni, title ni mengikut subjek masing-masing. Sebagai contoh ustaz bagi tadi, info, tulis je info underscore tajuk ustaz tadi Arabic for batch 3. Okey. Dah? Yang ni untuk memastikan kita tak save benda yang sama. Info dash underscore Arabic for batch 3. Okay. Next. Sinopsis. Tak perlu tukar title sinopsis. Cuma dalam sinopsis ni kita akan ambil yang sama dengan course summary tadi. Course summary yang kita dah buat tadi, masukkan juga dalam ni.
Okey, course summary tadi ada 3 benda kan. Satu, apa yang dibelajar, apa yang akan belajar, topik plus subtopik. Guna perkataan modul Guna perkataan modul. Tak perlu pakai khusus lah, sebab bukan khusus pun. Apa yang akan penilaian, apa yang dinilai, MCQ, and then apa yang akan dapat. Hasil pembelajaran. Tiga benda ni Summarizekan 3 benda ni. Alamak, record dah bunyi sedawa. Okey. Boleh sinopsis? Okey. Beres? Okey, seterusnya nama dia learning outcomes. Learning outcomes ni setiap subtopik perlu ada objektif kepada topik tersebut. Apa yang pelajar akan belajar daripada subtopik tersebut. Faham? Sebagai contoh tadi, subtopik Ustaz pertama dalam Arabic alphabet ada sebutan. Yang kedua ada sambungan. Sebelum sambungan adanya hijaiyah Arabic alfabet yang bersambung dan tak bersambung. Betul? Yang ketiga adanya Arabic alfabet yang ketiga adalah bagaimana nak sambung untuk jadi satu perkataan. Jadi 3 benda Ustaz ada, subtopik Ustaz. Jadi Ustaz akan bagi tahu subtopik yang pertama apa yang nak dipelajari. Pelajar akan dapat, istilah dia adalah at the end of this topic students are able to, dalam bahasa Melayu boleh, dalam bahasa Inggeris pun boleh. Okey. Kalau katalah nak tulis dalam bahasa Melayu, maka daripada awal lagi sinopsis ni kita akan tukar jadi sinopsis lah dalam bahasa Melayu. Ustaz tukar bahasa Melayu lah, mudah. Sinopsis. Learning outcomes kita akan tukar hasil pembelajaran. Syllabus kita akan tukar syllabus. Dalam bahasa Melayu lah, syllabus. Guideline kita akan tukar panduan. Instructor kita akan tukar instructor. Okey, tukar teruslah dalam bahasa Melayu. Okey. Nak mudah, jadi dalam bahasa Melayu pada akhir kursus, pada akhir modul, pelajar akan dapat pertama, subtopik yang pertama. Apakah subtopik yang pertama tadi? Ustaz ada sebutan Pelajar akan dapat mengenal pasti cara sebutan huruf Arab dengan tepat. Yang kedua, subtopik yang kedua Ustaz tadi adalah huruf sambung dan tak bersambung. Mengenal pasti perbezaan antara huruf Arab bersambung dan tidak bersambung. Okey, nombor tiga, yang ketiga dapat menggunakan kemahiran menyambung huruf sehingga terbinanya satu perkataan dengan betul. Okey, mengikut standard. Dengan okey. Jadi dah ada 3. Untuk setiap subtopik perlu ada hasil pembelajaran. Perlu ada hasil pembelajaran Perlu ada hasil pembelajaran. Ya, sabar. Okey, sabar, tenang.
Dah 3. Okey? Boleh Jadi kalau ada 4, maka 4 kenyataan pelajar akan dapat apa? Biasanya kita guna perkataan mengenal pasti, menggunakan ataupun menerangkan. Kita boleh jangka aspek student selepas belajar, last kali dia boleh menerangkan. Sebagai contoh, selepas dia belajar al-yaum, kalimah al-yaum bil lughatil arabiyyah, al-ayyam fil usbu', last kali dia boleh menerangkan perbezaan antara hari ke hari ataupun menerangkan perkataan hari-hari dalam seminggu menggunakan bahasa Arab. Boleh guna perkataan menerangkan juga. Okey, dia boleh menerangkan, boleh mengenal pasti paling rendah lah. Dia ada level dia, tapi Ustaz tak nak cerita lain tu. Ada mengenal pasti, ada menerangkan, ada menggunakan. Menggunakan tu yang paling tinggi. Dia aras dia mengenal pasti paling rendah, menerangkan nombor 2, menggunakan nombor 3. Aras dia. Aras dalam pembinaan hasil pembelajaran, itu Ustaz tak nak cerita. Yang tu awak belajar nanti nak masuk di PLI ke, awak belajarlah benda tu. Okey? Beres hasil pembelajaran? And then next, syllabus. Jadi yang di syllabus ni kita akan ceritakan subtopik tersebut. Modul ini akan membentangkan berapa subtopik? 4 subtopik. Okey, bagi tahulah 1, 2, 3 dan seterusnya. Satu, 2 dan 3. Bagi tahulah sampai 4 subtopik yang ada. Nombor 1, nombor 3, sambungan huruf dan seterusnya. Okey? Jelas? Beres? Okey, dan seterusnya panduan. Untuk guideline ataupun panduan, yang ni apakah student perlu buat dalam modul tersebut? Okey, kita akan ada video, betul? Video tersebut adalah video penerangan. Diikuti dengan aktiviti. Aktiviti tersebut adalah pengukuhan kepada topik. Dan last sekali ada pentaksiran, ada penilaian. Jadi kena bagi tahu guideline umum kepada kursus tersebut. Sebagaimana contoh Ustaz bagi ni adalah contoh dalam bahasa Inggeris. The students need to watch the explanation video for each subtopics, then try to understand the topic. After that, they have to do activity for the subtopics they learned. They may do it several times. At the end, they should answer the final question to measure the outcome of the learning. Jadi sini kita akan bagi tahu dalam bentuk panduan. Ini Ustaz tulis ni. Pelajar perlu menonton video penerangan sehingga memahami topik subtopik yang diajar. Yang diajar. Proses menonton, pelajar boleh mengulang. Pelajar boleh mengulang, boleh menonton berulang kali. Nak katakan menonton berulang kali video berkenaan. Seterusnya, pelajar perlu melaksanakan aktiviti pengukuhan yang diberi bagi menguatkan lagi kefahaman berkenaan tajuk, berkenaan topik. Pada akhir sekali, pelajar perlu melakukan ujian penilaian berbentuk
MCQ dan mendapatkan markah lulus. Cukup sekat tu. Okey. Tu panduan lah. Boleh buat ayat lagi menarik lah. Yang ni contoh je. Okey, janganlah tiru buat sebab ustaz buat secara cepat-cepat je. Mungkin akan berlaku ayat yang tak sedap lah. Bagi tahu je ChatGPT suruh bagi sedap. Okey. And then next instructor. Instructor ni siapa yang mengajar? Okey, siapa yang buat syllabus ni? Jadi bagi tahulah ahli je. Modul ini akan di-facilitate. Facilitate dalam bahasa Melayu di apa? Facilitate, dibimbing oleh, okey, bagi tahu nombor 1 siapa? Cikgu Hasan. Nombor 2 Cikgu Beda. 3 Cikgu Budi. Contoh. Nama lama-lama semua. Okey, jadi letaklah semua nama ahli kumpulan dalam ni. Okey, done. Settle and then save. Jangan tekan cancel pula, save. Dah, settle, exit. Dah, boleh? Beres? Andai kata perlu lagi dibaiki, sekarang ni buat cepat-cepat kan? Tak okey lagi, tak apa. Kita pergi dulu ke belakang. Sekejap lagi Ustaz bagi tahu yang nak bagi join dan nak ke belakang. Okey, pergi ke, tekan balik yang ni. Boleh tekan balik yang ni. Okey, dia akan pergi balik ke muka surat ini. Tak bertukar lagi kan? Tak bertukar. Okay. Tak apa, jangan risau. Okey. Nak tukar benda ni dengan apa yang kita dah buat, pergi ke lambak 3 titik ni, edit section. Dah? Okey. Okey, beres? Boleh? Okey, edit section tersebut, kalau kita tarik daripada hujung ni, tarik ke bawah ni, ada 2. Satu ada banner. Cara nak tukar banner ni Ustaz bagi tahu dah kan? Cara dia buang and then masukkan balik. Delete dulu and then masukkan balik dalam ni. Guna benda ni. Okey? Boleh? Okey, Ustaz tak cerita Boleh Okey, sebab Ustaz cerita dah baru ni. Ada je record tu, Ustaz tak hantar ke? Kau Ustaz bagi dah? Tak bagi Ustaz bagi. Ada je record yang tu. Okey, kita nak tukar adalah H5P ni. Tekan dia 2 kali. Tak jadi Apa tak jadi? Tak jadi. Okey. Tekan tak jadi, tekan yang ni. Okey. Tak jadi sangat tekan 2 kali. Patutnya jadi. Tak jadi Okey. Tekan dia and then tekan yang H5P ni. Nampak? Okey, tekan H5P ni, pergi ke browse repository ni. Repositories ni, repository, okey. Ikut dia lah. Okey, pergi ke content bank. Ustaz je banyak ni. Pergi ke info yang kita buat tadi. File yang kita buat tadi. Dapat? Tak dapat? Okey. Dapat file yang kita buat tadi? Kau tak tahu mana dah file kita buat? File yang buat ni lah. Macam Ustaz, file ni lah info ni. And then tekan link. Dia akan keluar macam ni. Tekan select this file. Dah? Boleh? And then insert H5P content. Settle. Setelah tengok jadi tak? Tak jadi, kita buat balik. Okey, jadi. Dah jadi. Okey? Dah bertukar dengan apa yang sepatutnya. Betul? Okey? Beres? Ada masalah? Okey semua yang belakang? Okey.
Jangan mengharapkan recording ni kena tahu juga, kena tengok dulu. Okey, kalau andai kata sekarang kita buat ni adalah dummy je, kita nak baiki balik yang ni, tekan je edit HTTP content. Tekan je yang tu, nanti dia akan keluar balik, dah baikilah. Okey? Baikilah. Yang first tadi je kena buat macam tu, sebab Ustaz takut dia bergaduh dengan file sama. Sebab nama dia sama. Dah siap, save changes, and then boleh keluar balik lah. Dia keluar balik benda yang bawah ni. Ada soalan? Ingat jangan tiba-tiba kata Ustaz macam mana nak tekan tak jadi ni. Okey, biasa tu FAQ. Frequent asked question. Dia akan berlaku bila pertama-tama bila dekat-dekat nak hantar, lagilah dia color. Ustaz kenapa saya tekan tak jadi? Kenapa yang ni tiba-tiba macam mana nak tukar banner ni? Kat mana button yang Ustaz tekan? Ustaz tekan ada, saya tekan tak ada. Dia soalan ya, okey, silakan. Ya. Tak ada apa? Tak ada edit. Tak ada edit sebab ni tak ada. Tak ada. Dah tekan ni? Dah tekan? Tengok. Tengok. Saya tahu dah. Dah tekan dah? Dah tekan ni? Dah tekan lambar ni? Turn editing on ni? Ni. Dia bukan student je macam ni. Ustaz mengajar lecturer pun sama, jangan risau. Ustaz dah biasa dah. Begitu. Yang e-campus tahu, ingat e-campus yang duk nampak cantik tu, Ustaz mengajar lecturer banyak kali dah. Ajar lajunya Ustaz. Ya dah tu. Standard tu, ya. Tapi tak keluar. Okey, tak apa. Jangan risau. Dalam grup tu, okey, tak apa. Dalam grup tu adakah semua tak boleh tekan tu edit HTTP? Satu grup ada yang boleh, suruh dia orang buat. Okey, suruh yang boleh tekan tu buat. Ada sebab. Pertama orang tu mungkin dia register lambat. Ustaz tak add dia sebagai course creator. Tak apa, nanti Ustaz buat. Tak ada masalah yang tu. Ada yang boleh grup tu boleh. Dalam grup boleh Okey. Kalau yang grup tu boleh, tak apa, teruskan. Tak apa, nanti Ustaz ajar. Sekejap sabar. Kita teruskan dulu. Tak siap lagi. Okey? Boleh? Settle pasal atas ni settle? Okey. Sekali lagi, step yang pertama adalah perlu tekan di turn editing on ni. Turn editing on. Yang tu kunci yang pertama. Selepas tu tekan button yang 3 ni. And then edit section. Dalam edit section ni akan ada image, banner, and then akan ada H5P. Untuk tukar image, delete dulu image ni, and then add menggunakan button yang ada dalam ni. Ni button dia. Tu lambang dia. Icon dia. Okay. Untuk H5P, untuk tukar bawah, tekan dulu H5P, and then tekan H5P. Bila nyala ni maksudnya dah okey ni, tekan H5P ni, and then tukar yang repository tadi. Okay. Repository. Settle? Kita akan terus kepada explanation. Okay. Boleh? Okay. Next, yang ni Ustaz bagi tahu juga bagaimana nak tukar thumbs ni. Apa ni? Thumbnail ni. Kan? Ni kan template je kan? Kita nak tukar nama-nama sesuai lah dengan dia. Mungkin nak tukar nama apa ni? Nama modul tersebut. Okey, jadi boleh letaklah nama modul tersebut. Ataupun nak tukar gambar lain, tak nak gambar ni, tak nak samalah, nak bagi gambar lagi cantik. Okey, boleh silakan terpulang. Cuma caranya dalam Canva Ustaz dah bagi satu lagi file nama dia thumb, betul Ustaz bagi ke? Ustaz bagi. Thumb template. Thumb MC template. Bukan. Tile MC template. Ni nama dia, nama file dia.
tiles, MC, template. Okay. Satu lagi FAQ juga, yang ni standard, lecturer pun sebut. Ni Ustaz bagi tahu sekali lagi. Bila dapat template ni, jangan pula tanya Ustaz, jangan request for edit. Okay, jangan sekali-kali request for edit. Ustaz tak akan bagi. Okay, sebab yang ni adalah viewer. Cara dia adalah tekan file, make a copy. Okay, cara nak edit gambar ni, benda ni, tekan make a copy. Boleh? Nanti make a copy boleh tukarlah, boleh baikilah. Okay, janganlah request for editing. Kadang-kadang ada keluar request for editing. Dia pun marah ke Ustaz. Ustaz tak buka. Okay, boleh? Okay, macam mana cara nak tukar yang tiles ni, setiap gambar ni? Kita pergi balik kepada turn editing on, and then tekan ke atas dia. Selepas dah tukar, selepas dah siap dalam Canva, download Canva ni dalam bentuk PNG, and then bila nak masukkan, kita akan tekan atas ni, and then upload new photo dan masukkan gambar yang dah didesign tadi. Selesai, save changes, terus dia akan keluarlah dalam ni, dalam okey, dalam kecil. Okey, boleh? Explanation, sebagai contoh explanation ni kan bahasa Inggeris. Kita nak tukar jadi bahasa Melayu, tukar je lah, tekan gambar pen ni, pensel ni, tekan je tulis video ataupun penerangan. Ataupun video penerangan, boleh penerangan. Okey. Bila dah tekan, dah tulis, jangan buat macam ni. Okey, sebagai contoh dia pun dah tukar video, contoh dia tulis video. Tiba-tiba dia pun tekan, dia tak tekan enter, dia tekan tepi je ni. Tak jadi. Okey, buatlah 10 kali memang tak akan jadi. Okey, caranya lepas type, tukar video, tekan enter, baru dia bertukar. Okey. Detail lah tu cerita tu. Satu persatu dah cerita. Okey. Video penerangan. Sebagai contoh video penerangan. Tukar bahasa Melayu video penerangan. Okey. Okey. And then next, sama juga yang bawah ni dan seterusnya pun sama konsep dia sama. Sebab nama dia pun tiles. Nak tukar gambar tekan, tekan lah. Okey. Untuk video penerangan, bagaimana kita nak masukkan video ni? Ni video ni. Kalau tengok ni video. Okey, itu video. Tak ada, tak keluar video. Ustaz tak masukkan video. Tak ada video. Ustaz tak masukkan video. Okey, cara nak masukkan video. Okey. Ada kan benda ni kan? Ada, benda ni ada. Okey, tekan je dia. Tekan dia, okey dah. Settings. Arabic alphabet tu ada kan? Tekan Arabic alphabet. Ada video. Kenapa tak keluar video Ustaz? Itu. Salah tu. Bukan tu. Okey. Settings. Okey. Name ni adalah tajuk subtopik tersebut. Sebagai contoh, introduction. Subtopik pertama adalah introduction to alphabet. Introduction to alphabet. Okey. Description adalah arahan. Arahan untuk apa? Video tu nak buat apa? Okey, video tu nak buat apa? Jadi kita akan bagi arahan. Sebagai contoh, Ustaz tulis ke bahasa Melayu, sila tonton video penerangan ini bagi memahami ataupun bagi mengenali Arabic huruf bahasa Arab. Titik. Okey? Boleh? Okey, kat bawah ni ada satu display description on course page. Okey, pastikan ia ditik. Kalau tak ditik,
dia akan tak keluar di luar sana. Ada benda yang tak keluar, nanti Ustaz bagi tahu apa yang tak keluar. Okey, display description ni mesti ditik. Okey, mesti ditik. Biar ada Okey, boleh mesti ditik. And then page content yang kita akan masukkan video. Cara nak masukkan video, okey, first record, masukkan dalam YouTube. Bila upload dalam YouTube, pastikan ia unlisted. Okey, pastikan ia unlisted. Okey, bukan public, unlisted. Kecuali memang awak ni influencer, memang awak minat untuk menjadi ataupun memang awak influencer, silakan publikkan. Silakan, tak perlu. Beres, tak ada masalah. Okey, kalau ustaz nasihatkan unlisted sebab nanti orang curi video awak. Okey, unlisted kan. Okey, sebab tu copyright. Sebenarnya copyright yang awak buat. Sebab tu originality adalah daripada awak sendiri. Suara awak, gambar awak, background pun awak, semua awak punya. Dan awak boleh copyright awak boleh daftar IPO sebenarnya. Video tersebut awak boleh daftar IPO. IPO ni copyright lah. Siapa-siapa ambil je video awak boleh di-charge, boleh diminta bayar. Yang tu boleh buat. Sebab tu start minta unlisted. Okey, letak di unlisted. And then daripada YouTube saya mau okey, daripada YouTube contoh daripada YouTube dah masukkan dalam YouTube. Sekarang ni ustaz anggap semua dah masukkan dalam YouTube. Nanti ada perkataan bila dah mainkan dia ada share sini. Okey, share. Step yang pertama dia ada 2 step. Okey, boleh option boleh pilih salah satu. Step yang pertama, just copy je yang ni. Copy je, bila tekan share, copy je link tersebut and then masukkan terus dalam ni. Cara nak masukkan dia, tekan button ni, button link ni, nampak? Button link ni, tekan button link ni and then masukkan sini. Boleh? Klik link. Okey? Boleh? Dia kadang-kadang jadi kalau direct masuk. Cuma ustaz ajar yang ni, yang biasanya kena buat macam ni. Biasanya boleh je masuk link. Okey. Betul. Kadang-kadang jadi je, tekan je masuk jadi. Kita test Kalau ustaz tak buat cara tu, ustaz masukkan terus link. Test sekejap test. Okey, kita masukkan link terus. Kita tekan save and display. Keluar tak video? Oh, keluar juga. Okey. Okey. Ataupun di cara salah satu, masukkan sini, masukkan link and then klik link. Nanti bila tekan save and display, dia auto keluar. Dia auto keluar video tersebut. Video tersebut akan keluarlah. Okay, itu satu. Okey, cara yang kedua dalam tempat yang sama. Okey, ni cara yang kedua, option bukan perlu buat, dia option. Cara yang pertama satu lagi cara yang kedua. Yang tu cara paling senang. Cara susah sikit, nampak bijak sikit. Okey. Tekan share. Sudah nak ke 10 dah. Tekan embed. Okey. Boleh? Embed ni tu. Okey, copy yang tu. Copy code tu. Copy yang code sebelah tu. Tak perlu dianalisis code tu pasal apa, yang penting copy je code tu. Okey? Sebab ustaz pun tahu, awak tanya ustaz pun ustaz tahu, copy je. Copy. Boleh? Okey, saling tanpa faham. Okey. Dah copy dah tadi. Okey, cara nak masukkan kod tadi tak boleh masukkan direct macam ni, salah. Okey, itu adalah praktis yang salah. Praktis yang betul adalah tekan tools, tekan source code, masukkan dalam ni. Okey? Boleh? Tu coding. Tu coding, coding kod dah. Boleh? Okey. Satu lagi, apa gunanya guna coding ni? Coding ni lagi baik sebabnya kita boleh kawal width dia. Boleh kawal besar dan kecil dia. Caranya pergi ke width. Okey, pergi ke width, tukar jadi 100%. Height masukkan lebih kurang 680, lebih kurang. And then save. Dia keluar dah terus, pergi ke save and return. Bila buka dia akan bentuk yang sepatutnya lah.
Kenapa Ustaz guna yang with tersebut? Bila masukkan 100%, itu adalah kaedah kita panggil dalam coding website, kita panggil responsive web. Responsive web ni maksudnya apabila kita kecilkan file, sebagai contoh kita tiba-tiba ada orang buka guna handset. Okey, dia tak akan jadi lebih daripada ni. Okey, sebagai contoh Ustaz buka dengan handset. Okey, ni handset Ustaz. Okey, jadi handset Ustaz akan keluar dalam bentuk yang sepatutnya. Okey, sama. Dia akan tetap 100% screen. Okey, itu dia panggil responsive lah, responsive web. Dia panggil istilah. Okey, kebanyakan website dah buat cara macam ni lah. Jadi tu cara untuk kalau orang buka dengan handset pun tak jadi besar. Kalau copy paste tadi, dia akan jadi besar. Video tersebut dia akan jadi keluar daripada skrin. Okey, dia akan jadi keluar daripada skrin. Kalau tak salah Ustaz lah, kalau takut sekarang ni dia dah ubah, tapi setahu Ustaz dia akan jadi ubah keluar. So, Ustaz. Jadi boleh pilih salah satulah cara. Tak kisah cara mana pun, yang penting asalkan ada video. Yang penting asalkan ada video. Okey, boleh? Next. Video dah ada. Jadi ni satu. Okey, kalau yang kedua, letak yang nombor 2 pula video. Boleh subtopik yang kedua letak je video yang kedua, subtopik yang ketiga letak nombor 3 dan seterusnya. Okey, maksudnya kalau ada 4 subtopik, maksudnya ada lebih kurang ada 4 video. Kecuali dia letak dalam satu video ke semua subtopik. Cuma tak digalakkan lah. Ustaz galakkan pecah. Okey, sebab masing-masing buat kan. 4 orang akan buat. Jadi kalau ada 4. Okey, Ustaz cerita tadi, apa sekiranya taktik yang ni, sekiranya taktik display description on course page ni. Okey, sebagai contoh kita taktik kita tertinggal taktik, bila tekan save and return to course, dia ada tajuk tapi tak ada arahan. Okey, tak ada tajuk, ada tajuk tapi tak ada arahan. Kita nak ada tajuk dan ada arahan. Okey. Jadi kita buka balik setting description. Save and return. Okey, done untuk video. Next activity. Okey. Okey, untuk aktiviti, Ustaz ambil aktiviti yang quizzes, boleh Quizzes sebagai contoh, quizzes. Quizzes, login. Sudah tak ingat password. Ke bukan? Banyak sangat tak ingat. Betul tak? Okey, betul. Okey, untuk quizzes untuk quizzes kita akan masukkan quizzes dalam aktiviti ni. Macam mana cara dia? Selepas siap dah buat semua sekali, sebagai contoh sekarang ni subjek dia. Masukkan share, pergi ke share. Tak ingat. Share ke embed? Dia ada embed. Okey, ada embed. Okey, ada embed terus. Okey, tekan embed. Button 3 ni embed. Okey. Copy je yang ni. Copy je yang terus yang ni, embed ni. And then masukkan terus dalam aktiviti dia. Cara nak masuk aktiviti aktiviti. Cara nak masuk ke aktiviti adalah aktiviti ni perlu masukkan tekan dulu add activity. Ataupun yang dah ada tu dah ada tu buang dulu yang tu. Buang dulu yang tu, buat daripada awal, ambil add activity, pilih forum. Activity topik subtopik apa, tajuk apa? Activity introduction to alphabet. Description laksanakan buat aktiviti. Sila jawab, ataupun kalau soalan jawablah, jawab soalan dalam
kuis yang diberikan, berapa kali yang diberikan sehingga dapat memahami topik dengan baik, dan hantarkan bukti skrin tangkap layar dengan merespon post ini. Okey. Display description, pilih a single simple discussion. Completion condition, pilih add requirements. Pilih view and activity. Tu betul dah, satu. Boleh? Untuk aktiviti dia susah sikit. Dia tak susah pun sebenarnya. Dia just nak requirement je. And then save and display. Save and display. Tekan button reply. Kat mana? Okey. Okey lagi? Masih boleh diikuti? Ke dah laju sangat dah? Laju sangat dah? Okey. Daripada forum, activity. Okey, dalam activity akan ada add activity. Betul? Add activity, pilih forum. Okey, pilih forum. Bila pilih forum, kita akan isi apa? Pertama, kita akan isi... Tidak. Bila dah pilih forum, dia akan keluar macam ni. Okey? Forum name tulis aktiviti apa? Aktiviti nama subtopik tersebut. Okay, aktiviti subtopik sebagai contoh Ustaz bagi introduction to alphabet. Description, tulis description untuk buat apa dengan aktiviti tersebut. Boleh pakai description yang Ustaz bagi ni ataupun tukarlah sikit. Tapi benda yang perlu ada, pertama, apa yang nak dibuat dengan aktiviti. Yang kedua, sehingga mana nak buat sehingga difahami topik lah. Yang ketiga, yang ni, bukti tangkap layar. Okey, perkataan bukti tangkap layar ni perlu ada. Bukti tangkap layar dengan reply ataupun merespon post ini. Okey? Itu penting. Itu je penting. And then next, display description on course page. Tikkan here and then pilih a single simple discussion. Okey? Boleh? And then pergi ke complete conditions. Dalam complete condition akan ada pilihan add requirements, none, students must manually. Pilih add requirements. Activity is completed when students do all the following. First, tick view the activity, and then second, start discussion or post replies. Satu. Yang tu perlu ditik, dua ni. Okay, dua ni perlu ditik. And then settle, save and display. Dah? Sampai situ okey? Dah? And then next, pergi ke reply. Sebab ni tak ada soalan lagi ni. Kita nak masukkan soalan sekarang ni. Pergi ke reply. Okey? Pergi ke reply. Tekan advance. Dah? Okey. Yang tadi kita ambil tadi kan? Code tadi. Embed code tadi. Okey, embed code tadi kita ambil. Kita akan masukkan di sini. Caranya sama je tadi. Macam tadi source code. And then masukkan code di sini. With dah 100% tak ada masalah. Save. Dah settle. And then post to forum. Selesai. Dah ada quiz. Okey, dah ada quizzes. 2 minit lagi. Okey. Dah? Boleh? Beres? Last assessment satu lagi. Okey, ni kalau pakai quizzes lah. Kalau pakai yang lain, cara lain lah. Cara embed dia kadang-kadang ada button embed. Sekiranya tak ada button embed, awak boleh buat coding. Okey, coding ni jangan risau, senang je.
Tak menyakitkan mata. Cara dia, okey, cara dia pertama tekan type je iframe. Okey, type je iframe. Ni kalau sekiranya tak ada embed code yang disediakan dalam tu. Sebagai contoh, kalau Ustaz beberapa perkara tak ada, Ustaz tak ingat. Tapi adalah benda-benda yang tak ada. Rasa Genially pun ada. Kebanyakan dah ada sekarang. Cuma sekiranya tak ada, boleh pakai teknik iframe. Ni Ustaz ajar kod yang mudah-mudah lah. Cara dia iframe, Ustaz pun tak tahu, jangan tanya apa. Tapi Ustaz tahu yang ni cara dia. Pergi ke, bila type je iframe dalam Google, pergi ke yang W3 Schools ni. Pergi ke HTML, iframe tag ni. Pergi ke iframe ni. And then, copy je yang ni. Tak payah copy ni, copy yang bawah lagi. Ada kat bawah lagi yang ada width ni. Okay, pergi yang ni. Ambil je yang ni, copy. Masukkan dalam tadi. Dalam yang kita ada. Ada kelas ke? Tak ada. Kita akan masukkan kad tadi. Okay, pergi ke tempat tadi. Advanced. Okay, tools, source code. Masukkan dalam source code ni. Okay. Sebagai contoh, Ustaz nak embed apa Google Form. Sebagai contoh, Ustaz nak embed Google Form Ustaz nak embed Google Form. Awak buat guna Google Form sebagai contoh Quiz awak pakai Google Form sebagai contoh. Jadi Ustaz nak embed dalam Google Form. Pergi ke Google Form. Pergi ke link dia. Ambil link dia. And then masukkan link tu di sini. Okey, masukkan link di sini. Satu patah dah betul, save. Dia keluar. Okey, tu sekiranya tak ada embed code. Sekiranya tak ada embed code. Embed code tu tadilah yang macam quizzes tadi. Yang kat bawah tu ada embed code. Okey, nanti dia akan keluarlah embed yang kita masukkan. Okey, tu cara lain lah selain daripada tu. Senang je, pergi ke iframe, Google iframe kan ia, cari iframe dan masukkan dalam embed code. Okay, dan post. Yang ni Ustaz tak nak post lah, sebab Ustaz dah post tadi. Cancel. Dah? Okay. Next, assessment. Presentation, cara nak masukkan presentation, assessment kejap lagi. Sebab susah sikit. Presentation, senang je. Pergi ke activity, pergi ke text and media. Okay. Yang ni awak tulis je presentation ataupun final lah. Final presentation. Masukkan video terus. Itu. Share, copy, cara dia. Masukkan video. Okay, klik link and then save and return. Dia akan tu keluar kat bawah tu terus. Okay, dia akan tu keluar yang tu. Okay, presentation tak apa, keluar terus. Boleh? Dua lah maksudnya. Tadi ada pakai cara tu, satu lagi pakai text and media. Ni untuk presentation. Last kali untuk assessment. Okay, untuk assessment, buang dulu yang ada. Add activity. Assessment Assessment semua orang pakai cara ni. Yang ni yang awak buat quiz-quiz tu, multiple choice dalam e-campus tu. Ni cara buat dia. Pergi ke quiz. Mana quiz ni? Carilah quiz. Okey ni, pergi ke quiz. Apa ni? Pentaksiran akhir. Macam tu pasal akhir Pasal akhir. Okey, pasal akhir. And then sini description adalah arahan. Jawab semua soalan dan pastikan markah pastikan lulus. Markah dengan markah 60% bagi contoh. Okey. Display description, timing berapa jam awak nak bagi dia. Enable timing sebagai contoh 30 minit. 30 soalan. Yang lain-lain tak perlu tukar. Grade sini kita akan tulis 60. Boleh tak? 6 lah, kita letak 6. Ikutlah nak tak apa, tak perlu pun tak apa. Complete condition, add requirements, view activity, minimum receive minimum attempts.
sekali receive a grade. Passing grade. Okay? Okay. Okay? And then save and display. Save and display. Nanti dia akan keluar add question. Masa ni baru nak masukkan question. Add question. Tekan add a new question. Multiple choice. Boleh sampai situ? Saya cepat-cepat sebab ke 10 lah. Boleh? Sampai situ boleh? Okay, multiple choice add. Okay, question pertama. Soalan yang pertama. Kan Ustaz dah minta buat soalan kan? Okay, letaklah soalan. Topik soalan 1. Soalan 1. And then ni question dia apa? Text question. Soalan. Text soalan. Hari ini, hari apa? Okay. Shuffle the choice. Abaikan. Dia memang dah shuffle. Ni. Okay. Choice yang pertama. Masukkan jawapan yang pertama. Sebagai contoh hari ni apa? Ahad. Jadi yang ni yang betul 100%. Yang ni awak tak perlu fikir. Nak letak A ke B ke C. Letak je semua di nombor 1 tu, yang first tu adalah betul. 100%. Okay. Sebabnya nanti Ustaz beritahu. Feedback abaikan. Selasa, Rabu, Khamis. Selain semua tu salah Okay, yang satu je betul. Okay. Dah settle. Save changes. Soalan pertama dah siap. Okay, soalan pertama dah siap. Soalan kedua dan ketiga, benda yang sama dibuat. Okay, soalan seterusnya sampai kalau ada 30 soalan, mana 30 kali lah buat. Okay. Sebabnya nanti soalan ni, kalau tengok dia akan keluar dalam bentuk shuffle juga. Dia akan shuffle question, dia akan shuffle dia punya jawapan secara automatik. Okay, tak perlu fikir nak letak, nak bagi susah, nak letak D sekejap, C sekejap, tak perlu. Sistem akan buat. Sistem akan tolong buat. Setiap kali orang masuk berbeza. Dia akan berbeza. Dia ada unik cara lah. Okay, tu untuk buat question. Okay, buat question settle, siap question, maka siaplah benda ni masukkan bisa siaplah MOC. Ada soalan? Beres? Boleh buat? Biasa, tak ada soalan tu biasa.